Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah dapat sama-sama kita berada di rumah Allah untuk sama-sama kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sama-sama kita melahirkan rasa kehambaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi panjang umur kita. Masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala melimpah ruah nikmat rezeki berbagai untuk kita. Dan kita kena ingat tuan-tuan, satu nikmat yang paling besar sekali yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan, perempuan yang saya hormati sekalian, apa khabar tuan-tuan? Baik, sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan sekalian pada petang ini, malam ini. Macam biasa tuan-tuan, bukanlah saya yang terbaik dengan tuan-tuan sekalian. Sekadar insya-Allah sama-sama kita menyambung dalam kitab Mastikah Hadis ini. Mudah-mudahan menuntut kepada kita agar lebih beramal insya-Allah. Hari ini tuan-tuan kita dah masuk bab yang keempat. Setelah kita panjang lebar bahas bab yang ketiga berkenaan dengan beriman kepada, hari ini beriman kepada adanya malaikah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Terus jelasnya malaikat secara umum mempunyai berbagai-bagai tugas. Ada yang ditugaskan mengenai undang-undang kejadian alam seperti mengedarkan cakrawala, menurunkan hujan, menumbuh dan menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman, menghala dan menahan angin dan awan, menjaga dan menguasai gunung ganang, bukit bukau serta lautan dan banyak lagi. Setelah disebut kalau kita berkenaan dengan tugas malaikat, yang mana malaikat yang 10 yang wajib kita ketahui. Banyak lagi tugas-tugas malaikat yang mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi tugas malaikat ini yang wajib kita ketahui, 10 tu kita sebut hari itu. Ada pula yang ditugaskan mengenai hal ehwal yang berhubung dengan manusia seperti yang berikut di antaranya. Yang seterusnya berkenaan dengan hal ehwal manusia, berkenaan dengan kita semua ni. Apa dia? Ada yang ditugaskan mengenai kejadian manusia dalam kandungan rahim ibunya. Ini berkenaan dengan tugas malaikat, berkenaan dengan kejadian manusia, kejadian kita dalam kandungan rahim ibu.
hadis yang ke-19. Saya baca tuan-tuan, saya baca. An Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah wakkala birrahimi malakan yaqul ayyu rabbi nutfatun ayyu rabbi nutfah ay rabbi alaqah ay rabbi mudghah fa iza aradallahu an yaqdiya khalqaha qala ay rabba syaqiyan aw sa'idun zakarun aw unsa famar rizq famal ajal fayaktubu kazalika fi batni ummih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim wal Imam Ahmad. Daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya Allah telah menugaskan satu malaikah berhubung dengan peringkat-peringkat kejadian anak dalam kandungan rahim ibunya dan keadaan-keadaan yang akan dilalui dan didapatinya. Apabila air benih itu jatuh ke dalam rahim, malaikat bertanya, "Ya Tuhanku, air benih ini akan disempurnakan kejadiannya atau tidak? Ya Tuhanku, darah seketul ini akan disempurnakannya kejadiannya atau tidak? Ya Tuhanku, daging yang segumpal ini akan disempurnakan kejadiannya atau tidak?" Maka apabila Allah hendak sempurnakan jadinya seorang anak, malaikat bertanya lagi, "Ya Tuhanku, adakah ia seorang yang bernasib celaka atau yang bernasib bahagia? Lelakikah ia atau perempuan? Bagaimana pula keadaan rezekinya dan ajalnya?" Setelah malaikat mendapat jawabnya, maka ia menulis sebagaimana yang telah diperintahkan sedang anak itu dalam perut ibunya. Itu maksud matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-19. Ini tugas malaikat, tuan-tuan. Tengok sedikit tafsir. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa setiap anak dalam kandungan ibunya ada malaikat yang ditugaskan untuk mengenai peringkat-peringkat kejadian-kejadiannya. Makna tuan-tuan, bermula daripada dalam hadis tadi, air benih, air mani tadi, ada malaikat duk tanya. Ni dia. Lepas habis, sampai darah tanya, sampai seketul daging tanya pula. Tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sekali siapa peringkat 40 hari tu. Kan? 40 hari mani, dari darah, ketul daging. Last sekali tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Last sekali nak kalau nak bagi hidup, Allah tanya, malaikat tanya pula. Kalau kita bagi hidup contoh, maka tanya dia pula, laki ke perempuan? Rezekinya macam mana? Ajalnya macam mana? Last sekali apabila Allah kata bagi hidup, Allah suruh pergi mana? Perintahkan ia dalam perut ibunya. Maka diperintahkan. Diperintahkan apa? Suruh pergi copy paste. Pergi ambil, pergi salin berkenaan dengan persoalan malaikat tadi, berkenaan dengan ketetapan hidup kita lah senang di dunia ini. Sehingga kan ajal, syurga, neraka, rezekinya sebagainya ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada tugas khusus malaikat yang mana dalam proses kejadian kita. Dan dalam hadis ini tuan-tuan nak beritahu pada kita apa dia? Allah ni maha berkuasa. Nak suruh kita mengerti hakikat Allah ini maha berkuasa. Yang jadi kita ni dapat minum, kita dapat makan, kita hidup kita ni, manusia, mu tu aku buat. Itu ayat mudah.
Nak suruh sedar dirimu ni aku buat manusia. Air setitik mu minum tu aku bagi. Kan? Tu bukan setitik aku bagi kamu manusia. Hidup kamu, rezeki kamu. Kan? Nikmat yang berbagai-bagai. Dan yang khususnya berkenaan dengan ajal. Khususnya berkenaan dengan syurga neraka. Baik ataupun celaka. Itu dah kuasa Allah. Tapi tak suruh kita ni cari search berkenaan dengan ketetapan Allah. Nak suruh kita percaya dan yakin kerja Allah. Apa dia? Allah Maha berkuasa. Kerja kita sebagai hamba, buat kerja kita ya. Buat kerja yang mana untuk mendapatkan sebab musabab apa yang kita nak. Buat rezeki, contoh kita nak berapa rezeki kita, nak macam mana hidup kita, carilah sebab musabab. Yang khususnya yang besar sekali hidupan kita, nak syurga ke nak neraka? Nak syurga. Maka kerjalah jalan-jalan sebab musabab untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita nak rezeki, nak sihat, nak apa saja, nak syurga, tetapi tunggu saja. Tunggu apa dah? Tu dah tetap dah Ustaz. Dan ada hadis dan sebagainya. Malaikat pergi ambil dah tahu semua dah. Betul, itu kerja Allah, depan Allah. Persoalan ini pernah ditanya di zaman Nabi SAW. Ada sahabat tanya Nabi SAW berkenaan dengan ketetapan ini. Ayat mudahnya lah hadis itu untuk kefahaman kita semua. Nabi kata apa dia? Beramallah kamu. Buat kerja, beramallah kamu. Sebab apa? Itu kerja kita. Kalau kita nak rezeki kita dalam keadaan baik, sehat tubuh badan kita atas dunia ini, dan seterusnya kita nak syurga Allah, carilah sebab musabab dia. Sebab Allah dah buat sebab musabab. Jangan duk kira nak rezeki tak payah kerja lah. Relax. Batu, ulat dalam batu boleh hidup. Itu ulat. Kita ni manusia kena kerja. Kan? Tu dia. Sama juga nak syurga Allah. Kena buat taat, kena buat pengorbanan untuk jadi hamba Allah, namanya beramal. Baik, terus. Mulai dari jatuhnya bahawa setiap anak dalam kandungan ibunya ada malaikat yang ditugaskan Tuhan mengenai peringkat-peringkat kejadiannya. Kita ini apa? Beriman berkenaan adanya malaikat. Di situ ada malaikat yang kerja selain daripada yang wajib kita ketahui yang 10 tu. Mulai daripada jatuhnya air benih ke dalam rahim ibunya sehinggalah ia cukup sifat-sifatnya sebagai seorang manusia. Air benih jatuh saja ada malaikat. Bermula daripada itu ada malaikat duduk jaga kita ataupun duduk buat kerja perintah Allah terhadap kejadian kita. Ayat mudah kita tuan-tuan. Mulai daripada jatuhnya air benih ke dalam rahim ibunya sehinggalah ia cukup sifat-sifatnya sebagai seorang manusia. Dan malaikat inilah juga yang menulis apa-apa jua yang berhubung dengannya meliputi rezeki, ajalnya, nasib baik atau buruknya. Itu kerja malaikat tuan-tuan. Tak pernah nampak kita, tak pernah jumpa kita, tetapi Nabi bagi tahu ada kerja malaikat. Kesimpulannya, tiap-tiap seorang anak Adam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut apa yang telah diaturkannya. Ayat mudahnya nak suruh kita reti, kita faham, kita yakin bahawa kita ni Allah buat. Kan? Nak suruh mengerti bahawa hei manusia, mu ni aku buat manusia. Aku bagi rezeki pada kamu. Kena ingat pada aku. Kan? Kena ingat pada aku, itu hakikatnya. Bukannya terjadi dengan sendiri, tak ada. Kamu ni bukannya terjadi dengan sendiri, bukan secara kebetulan. Sebenarnya aku buat kamu ni. Kan? Dan berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaliklah kepada tauhid kita. Kan? Tauhid uluhiyah kita dengan Allah. Tauhid rububiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengurus alam. Allah lah yang mengurus segala-galanya dalam kehidupan kita, yang mentadbir alam ini.
Menisbatkan berkenaan dengan tauhid rububiyah kita. Yang seterusnya berkenaan tauhid uluhiyah, mengesakan Allah lah sebagai Tuhan. Habis. Di antara malaikat juga ada yang ditugaskan memerhati amalan-amalan manusia. Yesusnya kerja malaikat duk tengok amalan kita. Terus hadis yang ke-20. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr summa ya'rujul ladzina batu fikum wa yas'aluhum wa hum a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Ini tugas yang seterusnya, iaitu apa dia? Tugas malaikat memerhati amalan-amalan kita. Manusia tu kita, tuan-tuan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini pada Abu Hurairah. Banyak hadis Abu Hurairah. Sebab apa Abu Hurairah ni banyak meriwayatkan hadis sebagai riwayat. Berapa ribu, tuan-tuan? 5,394 hadis. Tak silap saya, 5,000 lebih, 5,394 hadis. Banyak Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, malaikat turun naik dalam kalangan kamu silih berganti, malam dan siang. Kedua-dua puak itu berhimpun pada waktu sembahyang subuh dan pada waktu sembahyang asar. Malaikat duk turun naik, dia punya R&R dia, tempat rehat dia, dia berhimpun di mana? Waktu subuh dan pada waktu sembahyang asar. Setelah itu puak yang bermalam dalam kalangan kamu naik, lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, sedang ia mengetahui hal mereka, bagaimana keadaan hamba-hambaku semasa kamu tinggalkan? Malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka mengerjakan sembahyang, dan kami datang kepada mereka sedang mereka mengerjakan sembahyang. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini tugas malaikat yang seterusnya berkenaan dengan duduk tengok amalan kita. Dia tanya, malaikat pergi turun naik, dan dia singgah di masa mana? Masa subuh dan asar. Kalau boleh, tuan-tuan, biarlah nama kita insya-Allah berkenaan dengan dilihat oleh malaikat kita ini sudah solat. Solat apa? Asar dan subuh. Kat mana? Kalau bolehnya kita nak sangat-sangat masjid. Repot. Allah Maha mengetahui. Ini cerita apa? Nak cerita tugas malaikat. Ada kerja malaikat duk perhati, duk tengok berkenaan amalan kita ini dan repot bagi tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam hadis ini, tafsir sikit, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa bagi tiap-tiap seorang, yang malaikat tadi itu yang turun naik itu, pada kita ada setiap seorang ada malaikat yang ditugaskan memerhati amal-amalnya. Kita ni ada seorang malaikat, dalam tafsir ini kena dengan duk tengok amal-amal kita. Amal yang dikerjakan pada siang hari ada malaikat yang memerhatinya. Demikian pula amal-amal dikerjakan pada waktu malam hari. Setiap kita ada satu malaikat. Tu dia. Ini bukannya rakib atik ni. Duk tengok amalan kita. Amalan apa dia? Takdilah. Kalau kita semayang, beritahu pada Allah kita semayang. Semayang asar berjemaah di masjid contoh, kan? Maghrib apa dia?
subuh, asar dan subuh. Kedua-dua puak malaikat itu turun naik berganti, silih berganti, dan mereka akan bertemu di antara satu dengan yang lain pada waktu sembahyang subuh dan pada waktu sembahyang asar. Satu malam, satu kau seorang malaikat ni. Kan? Seorang malam, seorang siang. Itu dia. Maka berbahagialah orang-orang yang mengerjakan dua sembahyang itu pada awal waktunya. Ya. Kerana dapat disaksikan bersama oleh malaikat malam dan malaikat siang yang tersebut. Allah Akbar, tuan-tuan. Maka beruntunglah. Lebih-lebih lagi takdilah sembahyang subuh berjemaah kat masjid. Tu dia asar. So kita jangan tinggal lah. Subuh asar ni make sure, pastikan kita sembahyang di masjid, biar nama kita ini diberitahu oleh malaikat yang bersama kita, beritahu pada Allah, kita sembahyang di masjid. Allah Maha mengetahui, tapi nak cerita ada kerja malaikat Allah duk perhati amalan kita, khususnya solat kita tu. Solat apa? Asar dan subuh. Baik, habis. Di antara malaikat juga ada yang bertugas mengisytiharkan kepada umum tentang orang yang dikasihi Allah dan orang yang dibencinya. Ada juga malaikat ini yang bertugas, dia isytihar kepada umum tentang orang yang dikasihi Allah dan juga orang yang dibencinya, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat khusus. Selain pada malaikat yang wajib kita ketahui yang 10 tu. Yang tadi dalam rahim, yang tu berkenaan dengan yang kedua, malaikat berkenaan dengan solat kita tu. Hadis yang ke-21. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ahabballahu 'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibrilu fi ahli sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahli sama, summa yuda'u lahu qabulu fil ard. Wa iza abghadallahu 'abda da'a Jibril fayaqul inni ubghidu fulanan fa'abghidhu fayubghiduhu Jibril, summa nada fi ahli sama, inna Allaha yubghidu fulanan fa'abghiduhu fayubghidunahu, summa tuda'u lahul baghda'u fil ardi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila Allah hendak membahagiakan seseorang hamba-Nya, Allah Ta'ala menyuruh Jibril dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah kasihkan si anu, maka hendaklah engkau mengasihinya. Jibril pun mengasihinya. Kemudian Jibril mengisytiharkan kepada sekalian penduduk langit, katanya, sesungguhnya Allah kasihkan si anu, maka hendaklah kamu sekalian mengasihinya. Dengan itu penduduk langit pun mengasihinya. Setelah itu orang yang tersebut dikasihi dan diberi sambutan di bumi. Dan apabila Allah Ta'ala bencikan seseorang hamba-Nya, Allah memanggil Jibril serta berfirman, sesungguhnya aku bencikan si anu, maka hendaklah engkau bencikan dia. Jibril pun membenci, isytiharkan kepada sekalian penduduk langit, katanya, sesungguhnya Allah bencikan si anu,
maka hendaklah sekalian kamu membencinya. Dengan itu penduduk langit pun membencinya. Setelah itu orang tersebut dibenci dan dipulaukan di bumi. Allah Akbar, tuan-tuan. Itu maksud matan hadis Nabi SAW, hadis yang ke-21. Ada tugas malaikat. Sedikit tafsir, tuan-tuan. Hadis ini menerangkan bahawa sifat-sifat dan amalan yang baik menyebabkan orang yang mempunyainya dikasihi Allah dan dikasihi oleh sekalian makhluk yang memahami baik dan buruk daripada penduduk langit dan bumi. Demikian pula sebaliknya. Nak suruh Allah kasih, maka dan diisytiharkan kasih oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala penduduk langit dan penduduk bumi. Apa dia? Melakukan amalan yang baik, bersifat dengan sifat yang baik. Kita tahu bahawa, tuan-tuan, apa dia sifat wal mausuf. Orang yang bersifat baik ni itu orang yang baik. Kan, dia tak boleh pisah di antara sifat dengan ampunnya sifat ni. Na'at wal man'ut. Apabila orang tu bersifat baik, maka dia baiklah. Apabila orang itu bersifat jahat, maka dia tu jahat. Bukan dia jahat, tapi sifat dia sebenarnya orang baik, sifat dia jahat. Tak, tuan-tuan. Benda yang tak boleh pisah, kan? Itu dia sifat wal mausuf. Tudung botol ini warna biru. Tudung botol biru, biru itu tudung botol. Macam itulah, kan? Benda yang tak boleh pisah. Baik. Tujuan peristiaran kasih atau benci yang tersebut yang dibuat untuk orang itu ialah sebagai memberi nilai yang sewajarnya supaya kesan kebaikan dan kejahatan itu dapat dirasai oleh orang yang mempunyainya dalam dunia ini sebelum ia menerimanya di akhirat kelak dengan sepenuhnya. Maknanya, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan seorang yang baik itu baik, ada suruh malaikat sebar luas sehingga kan penduduk bumi, yang sudut langit dan bumi, dan yang sebaliknya nak suruh apa dia? Nak suruhnya orang itu dirasai, dapat dirasai oleh orang yang mempunyainya dalam dunia ini sebelum ia menerimanya di akhirat kelak dengan sepenuhnya. Maka kita nak bersifat sifat baik supaya kita ini dipuji oleh Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi baik susah ke senang? Senang. Bukan yang susah. Nak melakukan amalan yang baik bukan perkara yang susah, benda yang senang. Kan? Sebab apa? Nak beramal ikut yang diajar oleh Nabi SAW bukan benda yang jauh dengan kita. Sebelum kita dah belajar dah berkenaan dengan beriman pada Rasul. Beriman pada Nabi kita Muhammad SAW, utusan Allah. Bukan benda susah. Kita nak tiru Nabi ataupun agama itu benda yang senang. Sebab Nabi seperti kita. Manusia seperti dia, makhluk seperti kita, namanya manusia. Kita nak follow, nak ikut Nabi bukan perkara yang susah, senang. Nabi ni bukan malaikat, bukannya jenis jin, tak dapat tengok. Tidak. Apa yang Nabi buat, kita boleh buat. Kan? Apa Nabi suruh, memang kita boleh buat. Sebab apa dia? Apa yang dibuat, yang disuruh Nabi SAW, Nabi buat, tuan-tuan. Kan? Bukan yang susah. Kalau Nabi boleh minum cara yang dia ajar, cara Nabi, kita boleh ikut cara Nabi. Tak ada masalah. Kan? Maknanya nak dapat pahala Allah, nak dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi baik ini, benda yang cukup mudah, cukup senang. Yang jadi masalahnya, tak nak, tu masalah. Nak jadi baik, cukup mudah, tuan-tuan. Yang tak nak tu, tu masalah, tuan-tuan. Bukan susah. Kan? Tu dia. Habis. Di antara malaikat juga ada yang ditugaskan turut mengucap amin. Ini tuan-tuan, ada malaikat juga mengucapkan amin. Bila? Hadis yang ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hurairah lagi, tuan-tuan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza ammana al-imamu fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambih.
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apabila imam mengucapkan amin, maka hendaklah kamu mengucapkannya bersama. Kerana sesiapa yang ucapan aminnya serentak dengan ucapan amin malaikah, nescaya dia ampunkan dosanya yang telah lalu. Ada tugas malaikat yang kerjanya apa dia? Selepas tu imam baca Al-Fatihah itu ucapan amin. Malaikat pun sebut amin, tuan-tuan. Jangan main-main. Ada kerja malaikat ucap amin. Dan siapa-siapa yang mengucap amin bersama dengan ucapan malaikah Allah Subhanahu Wa Taala ucap amin semasa kita semayang ke, contohnya mari berjemaah, maka nescaya dia ampunkan dosanya yang telah lalu. So kita kena alert. Malaikat sebut bila? InsyaAllah ada bincang di sini sikit lagi. Maknanya tugas malaikat yang khususnya dia ucap amin dalam solat. Kita semayang, ada amin tu malaikat. Ada juga sebut amin. Dan kelebihannya, siapa-siapa mengucap amin bersama dengan amin malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah delete dosa-dosa dia yang telah lalu. Baik. Habis. InsyaAllah ada perbahasan tentang. Hadis yang ke-23. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama' amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim dan Nasa'i. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila seseorang kamu mengucapkan amin dan malaikat di langit pun mengucapnya, serta berkebetulan pula masa ucapan itu satu sama lain, sama-sama ucap, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. So tu imam baca amin tu kita sebut habis Fatihah tu waladallin, jangan senyap lah. Jangan duduk senyap ya kan, sebut juga amin tuan-tuan. Sebab apa? Ada kelebihan besar di situ. Antaranya malaikat pun sebut amin, dan kalaulah amin kita sama sekali dengan amin malaikat, kelebihannya Allah delete dosa kita. Malu kita tuan-tuan, malaikat sebut amin kan, langit tu kita tak sebut amin. Kita sebut lain, tahu duduk diam contoh kan. Apa ni kuat-kuat sikit sebut amin tuan-tuan. Dia kalau jadi tu imam ni amin kuat seronok tuan-tuan. Amin penuh masjid seronok sikit kan dia tu imam. Ni kalau Allah Akbar slow je amin. Amin tak seronok kan. Kan itu makmum tak ramai. Makmum ramai seronoklah kan. Bergema masjid amin tu. Tengok sikit apa dia syarahan dia tuan-tuan. Dua hadis berkenaan dengan tugas malaikat mengucapkan amin ni. Baik. Bacaan amin selepas bacaan Fatihah, lebih-lebih lagi yang dibaca oleh imam sembahyang, sangat besar tujuannya kerana Fatihah itu mengandungi berbagai-bagai perkara. Di antaranya ialah memohon hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan yang benar. Fatihah ni tuan-tuan, yang paling besar sekali kita minta pada Allah apa dia? Tamannya ihdinas siratal mustaqim. Yang kita pun kena sedar jugalah. Sebab kita semayang tu, kat mana yang besar kita minta, takut-takutnya tak sedar apa-apa. Sedar-sedar amin saja kan. Minta apa? Ya Allah perkenankanlah permohonan, tapi kita pun tak tahu minta apa. Sebab apa? Leka ataupun tak perasan kan. Yang besar apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Tan ihdinas siratal mustaqim tu biarlah hati kita duduk situ. Kan? Ya Allah tunjuklah dah, pandu ya Allah, tuntunlah aku ya Allah. Apa dia? Jalan yang lurus. Itu yang besar sekali ada dalam Fatihah tu.
Dan juga memohon perlindungan daripada orang-orang yang dimurkai dan sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dia. Iaitu perkara-perkara yang tidak dapat dinilai dan tidak ada sesiapa pun yang dapat memberinya selain daripada Allah Azza wa Jalla. Hidayah ini barang mahal. Manusia makhluk tak boleh bagi hidayah, walaupun hebat macam mana sekarang tak boleh bagi hidayah. Nabi sendiri betul ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Apa yang Nabi nak supaya bagi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Maknanya hidayah ni kerja Allah. Kerja Allah Subhanahu wa Taala. So kena minta sungguh-sungguh pada Allah, dan masa yang sama malaikat pun mengaminkan. Itu dia, mengaminkan. Mohon supaya Allah perkenankan. Baik. Perkataan amin itu pula maksudnya memohon ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Semoga segala permohonan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu dikabulkannya. Nya siapa? Nya Allah. Itu yang sebenarnya. So kita sendiri tadi saya sebut, kita kena faham, biarlah kita bersama dengan Al-Fatihah semasa kita baca Fatihah tu. Jangan kita pula baca Fatihah tapi kita ke lain. Duduk Australia Fatihah. Duduk Australia, duduk kalau mancing, duduk mancing, kan, duduk tarik ikan, joran. Baca Fatihah. Apa candak sutung, duduk candak sutung Fatihah tu. Contoh tuan-tuan, lepas ni kena buang. Kena buang tuan-tuan. Ingat betul-betul sebab apa? Malaikat sebut amin tu. Malaikat tu sebut amin. Kita duduk candak sutung. Betul hala tuan-tuan. Contoh tuan-tuan. Dengan sebab tujuannya yang besar itu, maka bacaan amin dibaca juga oleh malaikat di langit. Allahu Akbar tuan-tuan. Malu kita tuan-tuan kalau kita tak baca amin. Atau amin slow ya. Amin sekali. Dan dengan yang demikian menjadilah saat bacaan amin suatu saat yang mulia. So tuan-tuan, kita faham Fatihah, kita tak buat ayat Fatihah, apa yang kita minta dalam Fatihah, dan kita tunggu sungguh-sungguh masa itu untuk baca amin. Mahal ni, mahal. Sebab apa? Malaikat sama-sama nak baca tuan-tuan. Dan takut-takut malaikat baca, kita tak baca, ataupun kita baca slow-slow. Ataupun tak semangat mana tuan-tuan. Walhal masa itulah saat-saat yang mulia. Satu masa atau saat-saat yang mulia yang kita kena sama-sama alert dan kita buat. Tengok. Menjadilah saat bacaan amin suatu saat yang mulia. Saat terbuka pintu keampunan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang tertentu. Yang tertentu. Bukan semua. Tertentu. Maknanya kita tadi biarlah termasuk dalam hamba Allah yang tertentu itu. InsyaAllah. Oleh itu amatlah baiknya bagi makmum mengucap amin serentak dengan amin imamnya. Tak mana? Tu imam baca amin, kita pun amin juga dengan sama imam. Itu masanya kita duk tunggu-tunggu, nak follow, nak baca imam, nak apa supaya suara kita amin itu bersama dengan malaikah. Kita kena tunggu tu imam baca amin, kita amin juga. Boleh? Ya tu imam waladdallin. Amin kita dulu, tu imam tak amin lagi. Biarlah amin kita itu serentak dengan imam. Amin serentak dengan amin imam. Demikian juga bila seseorang diri, demikian juga bila ia seorang diri membaca Fatihah, supaya terkena dengan saat bacaan amin daripada malaikah, dan dengan itu termasuklah ia daripada orang-orang yang beroleh keampunan Allah. Sama juga kita baca Fatihah, kita sebut amin. Termasuk juga mereka yang bersama membaca amin bersama dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelebihan di situ kita mendapat disebut oleh Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min zambi.
Dengan sebab masa dia baca Fatihah tadi ada kelebihan, iaitu Allah mengampun dosa-dosa kita. InsyaAllah tuan-tuan. Peringatan, kalimah amin tidak patut dipanjangkan alif hamzahnya lebih daripada 2 harakat. Ini tuan-tuan. Ini standard lah. Kadang-kadang orang baca panjang sangat. Amin. Dia amin. Itu 2 harakat saja. 2 harakat saja. Kerana menurut bahasa Arab, kalimah amin yang bermakna perkenankanlah permohonanku, ya Tuhanku, tidak pernah dipanjangkan lebih daripada 2 harakat alif hamzahnya. Amin saja, bukannya amin. Habis tuan-tuan. Sebut pun betul tuan-tuan. Panjang tu hanya 2 harakat saja. Juga kalimah itu janganlah dilafazkan dengan berlebihan nyaringnya, kerana perbuatan yang demikian adalah berlawanan dengan maksud yang terkandung dalam pada ayat 110 surah Al-Isra. Jangan kita baca dengan nyaring sangat. Habis tuan-tuan. So peringatan kita semua berkenaan dengan tugas malaikat ini, iaitu yang seterusnya malaikat membaca amin selepas membaca Al-Fatihah. So kita tuan-tuan, insya-Allah supaya kita termasuk dalam mereka yang membaca Al-Fatihah bersama ataupun serentak dengan bacaan amin malaikah. Dan kita nak cari malaikat aminnya macam bila, iaitu apabila imam menyebut amin, kita so kita serentak dengan imam sebut amin. Maka itulah masa malaikat menyebut amin. Boleh tuan-tuan? Imam amin. Bertukar mim dengan nun dekat belakang tu. Boleh? Di antara malaikat juga ada yang ditugaskan membaca Allahumma rabbana lakal hamd. Habis tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur kita akan sambung pula tugas malaikat yang seterusnya pada hadis yang ke-24 insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan shaf, rapatkan shaf, penuhkan shaf di hadapan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita akan bacakan surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بالسوء الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Siapa ada tercicir duit boleh jumpa saya.